ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في سنن الوضوء. Betul Pasal pada menyatakan sunat-sunat wudu. Sunat, tatawwu', nafl, mandub, semuanya sama belaka maksud dia. Cuma ada setengah-setengah daripada ulama membezakan antara perkara sunat dengan perkara mustahab. Mustahab, setengah daripada ulama menyebut mustahab itu adalah sunat muakkad. Sunat-sunat. Setengahnya membezakan. Tetapi kita sebut tadi itu sunat, nafl, tatawwu' dan juga mandub. Yang ni apa yang ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala kalau buat, tak buat tak dapat dosa. Tetapi akan mencacatkan bagi sesuatu perkara kalau kita tinggal benda sunat. Wa sunanuhu ay wa sunanul wudu'i as-siwaku thumma tasmiyatu maqrunatan bin niyyati ma'a awwali ghaslil kaffaini wa talaffudhu bin niyyati wastishabuha. Yang pertamanya as-siwak, bersugi. Dan disebutkan bersugi ini adalah satu sunat yang sebenarnya duduk di dalam apa? Di dalam wuduk itu sendiri mengikut pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami kata tempat bagi sugi ini adalah di antara madmadah dan juga basuh tangan. Basuh tangan, lepas tu baru mari sugi, lepas tu baru mari berkomah. Mengikut Ramli pula, bersugi ini dia bukan sunat dalam wuduk, tapi sunat sebelum daripada wuduk. Kedudukannya adalah sebelum daripada membasuh dua tapak tangan. Jadi kalau mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar, maka berpada dengan niat dan juga bismillah pada awal tu. Kalau mengikut pada pandangan Imam Ramli, maka bersugi itu sendiri perlu diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wudu. Faham? Akan tetapi dalam pendapat Imam Ibnu Hajar masih lagi sunat juga membaca bismillah suku pula untuk bersugi itu. Habis. Itu cerita dah pasal bersugi sebelum daripada ni, maka kita tidak memanjangkan perbincangannya dalam hal ini. Tsumma tasmiyatu maqrunatan bin niyyati ma'a awwali ghaslil kaffaini. Kemudian katanya pengarang, kemudian membaca bismillah, tasmiyah. Walaupun mengambil air semayang itu dengan air yang dirampas, dengan air yang haram, sumber yang haram. Kerana mengambil wuduk dengan air yang haram itu, dia haram, tetapi bukan haram sebab wuduk tu, tapi haram sebab air. Seperti mana orang semayang pakai baju curi, semayang sah tapi haram. Haram pada semayang tu, haram pada semayang pakai baju curi. Yang kata haram baca bismillah sebelum daripada buat perkara yang haram, haram tu li zatih. Faham? Sekarang ni bukan haram li zatih. Dia ambil air semayang, tapi dia ambil air semayang dengan air yang dirampas. Maka air tu masalah, bukan wuduk masalah. Berbeza dengan orang nak minum arak. Minum arak dia baca bismillah, maka haram lah. Pasal apa haram? Kerana dia buat perkara yang haram li zati. Arak ni minum ke, buat singgah ke, buat golak, haram. Basuh dah jadi suci. Faham? Itu beza tu situ. Kemudian
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga sunat membaca bismillah bagi orang yang mana berjunub dengan niat zikir sebelum daripada berwuduk. Orang junub dia boleh ambil wuduk, kemudian dia nak baca bismillah, boleh tak? Boleh dengan niat zikir. Biqasdi dzikri, kata Imam Ibn Ashim. Kemudian sekurang-kurangnya bismillah sahaja. Sebaik-baiknya bismillahirrahmanirrahim. Baca bila? Tengok, dengan diiringi niat dalam hati ni. Baca bismillah, niat dalam hati. Ketika mula-mula membasuh kedua tangan. Basuh tangan ni, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati mari, aku nak ambil air semayang. Faham? Masa mula-mula basuh tangan. Bukan basuh lama tu baru baca bismillah, tak? Awal-awal tu. Kemudian wattalaffudhu bin niyyati, melapahkan niat. Wastishabuha, dan mengekalkan niat. Istishabun niyyah. Sunat berlapah niat bila? Sunat didatangkan sejurus selepas daripada baca bismillah, untuk membantu hati berniat. Faham? Lepas tu pula mengekalkan duduk dalam hati. Maksudnya sedar hati, dia sedang buat, dia sedang wuduk. Kemudian fa in taraka tasmiyata fi awwalihi ata biha qabla faraghihi. Kemudian disebut pula kepada kita, jika sekiranya seseorang itu meninggalkan akan baca bismillah fi awwalihi, ketika mana awalnya, awal wuduk, ata biha, walaupun dalam keadaan sengaja, ata biha qabla faraghih, mendatangkan dia, menyebutlah dia itu dengan biha ai bi tasmiyah qabla faraghihi, sebelum selesai wuduk. Sebelum selesai daripada wuduk, yakni sekira-kira belum sempurna basuh kaki, maka dia sunat lagi sebut bismillah. Baik. Ali Syabra Malisi pula, Syekh Ali Syabra Malisi sebut lagi pula, bahkan begitu juga jika sekiranya dia sudah basuh dua kaki, kemudian dia masih belum mendatangkan dengan zikir yang warid, dia baca lagi doa selepas daripada wuduk, dan tidak senggang masa yang panjang, ketika itu sunat lagi dia baca bismillah. Jangan tinggallah baca bismillah. Jadi kalau orang ni dia tak baca bismillah pada awal, dia baca bismillah pada tengah ataupun di hujung wuduk, fa yaqulu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi kama fil akli wasyurbi. Hendaklah didatang lalu membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada awalnya, pada setiap permulaan, dan pada setiap pengakhiran. Kama ai seumpama ketika mana seumpama dalam hukum makan dan juga hukum minum, apabila kita tak ingat nak baca bismillah pada awal-awal makan, maka sunat kita baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi ketika mana dalam makan. Baik. Boleh juga baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sama saja. Maksud dia, tapi kita buang fi dan kita bagi ataskan awwalah dan juga bagi ataskan akhirah. Dalam bab makan minum begitu juga. Dalam hadis Tirmizi ada suruh untuk makan, untuk baca bismillah sebelum makan. Mengikut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, sunat juga baca bismillah jika sekiranya sudah selesai makan. Kalau kita ni tak baca lagi sebelum daripada kita makan, ataupun tak baca lagi tengah makan, lepas habis siap makan dah, baru ingat dah baca bismillah, sunat sebut baca bismillah. Boleh. Tsumma ghuslul kaffaini, kemudian membasuh dua tapak tangan.
Fa illam yatayaqqan tuhrahuma kuriha ghamsuhuma fil ma'il qalili wa ma'i'in qabla ghuslihima salasa marratin. Kemudian membasuh dua tangan. Fa illam, jika sekiranya tidak apa? Tidak yakin akan suci kedua tapak tangan. Kuriha ghamsuhuma, makruh. Dimakruhkan ghamsuhuma, mencelup kedua tapak tangan. Fil ma'il qalili, di dalam air yang sedikit. Wa ma'i'in, dan juga cecair. Qabla ghuslihima thalatha marratin, sebelum membasuh kedua tapak tangan, thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Baik, sekarang ni kita cakap tentang sunat yang seterusnya pula, membasuh kedua tapak tangan sehingga kepada ku'. Ku' ni apa? Ku' ni tulang ponjol sini, al-ku'. Bu' pula di jari kaki kita ni, ibu jari kaki ni dia ada ponjol tu, dipanggil bu'. Al-ku' wal bu'. Baik, itu ku'. Siapa ke tempat ni? Ni sunat sebasuh. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun tidak syok pada suci, sunat juga kita basuh. Sunat juga kita basuh. Kemudian disebut pula, jika sekiranya tak yakin suci tangan tu, kalulah dia yakin najis, haramlah celup tangan dalam air. Air yang sedikit pula yang disebut sini, al-ma'ul qalil ini, kaedah dia sebut air sedikit dalam rekod ni, air kurang 2 kalah. Bila tangan dia ni yakin najis, maka hukumnya bertukar, haram celup tangan di dalam air yang sedikit. Kerana perbuatan tersebut membinasakan air, membinasakan kesucian air itu. Boleh? Jadi ketika itu dia jadi najis. Maka sekarang ni kita cakap orang tak yakin. Orang tak yakin ni duduk pada apa? Duduk pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk pada syok. Duduk pada zon, tidak yakin suci. Makruh dia celup tangan dia tu di dalam air yang sikit, kurang 2 kalah. Dan juga menyentuh pada cecair yang bukan daripada air. Yang bukan air mutlak. Sebelum dia basuh kedua-duanya 3 kali dulu. Dah basuh 3 kali ni untuk kenapa? Kalau orang tu syok pada najis mughalazah, syok pada najis bukan mughalazah. Syok najis mutawassithah, basuh 3 kali. Kalau syok najis mughalazah, lainlah pula. Faham? Jadi basuh dulu. Basuh dulu, kemudian baru kita celup tangan dalam air. Jadi ambil mana? Ambil cebok lah waktu ambil luar. Kalau sudah yakin, kita celup je lah dalam air yang sedikit. Kerana ketika mana membasuh buat perkara sunat, tak mustakmalkan air lagi. Nabi SAW antara illat sunat kita basuh ni, la yadri aina batat yaduhu. Kerana tak tahu tidur mana tangan tu, maka sunat kita basuh. Kerana tawahum, kerana berlakunya waham, kekeliruan, najis dengan sebab tidur ataupun tidak. Jadi asas silah dia macam mana? Kerana di zaman dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tangan ni masuk dalam. Tangan masuk dalam kain. Masuk dalam kain mana-mana lah. Kain atas ke kain bawah ke. Kain atas atau najis, bawah lah kain plekat. Maka ketika itu takut-takut sentuh benda yang najis, sentuh air mazi ataupun sentuh air kecil menitik ke. Maka ketika itu Nabi suruh basuh. Summal madmadatu, kemudian berkomor. Summal istinsyaku, kemudian memasukkan air ke dalam lubang hidung. Dalam bab istinsyak, dia lebih afdal daripada madmadah. Kerana di sana mazhab Hambali menyatakan istinsyak ini adalah rukun bagi wudu. Faham? Kita nampak madmadah lah lebih molek bab mulut. Komor. Dok. Kerana istinsyak ada mazhab kata wajib. Kaedah bila ada mazhab kata wajib ataupun ada pendapat kata wajib, maka kita ni jadi sunat tinggi lagi daripada hal lain.
Untuk keluar daripada khilaf. Tetapi disebut dalam disebut sebagai turutannya start dengan mulut baru hidung, kerana mulut ni adalah tempat zikir dan juga tempat makan. Kita makan, kita juga berzikir dengan mulut. Baik, sekurang-kurang berkoma, sekurang-kurang istinsyak, kita buat masuk air ke dalam mulut atau buat masuk air ke dalam lubang hidung tanpa kita mengeluarkannya ataupun tanpa kita kocok dalam mulut ataupun dalam hidung, maka boleh dah pahala sunat. Hasil dah sunat ketika itu. Fasal dan juga wasal kita telah bincang dalam siti masalah dulu, maka kita tak berulang dah. Siapa-siapa ada nota tu, saya bawa nota. Nota yang dah itu saya bawa kan. Wal afdalu. Tengok. Dia sebut juga. Apalah kita sebut? Wal afdalu al jam'u bainahuma bi thalathi gharafatin. Kita sebut dah gitu. Kalau kitab Muqaddimah Hadramiyah ni dia sebut afdal semua. Wal afdalu, dan yang afdalnya, yang paling baiknya, menghimpunkan di antara keduanya madmadah dan istinsyak bi thalathi gharafatin, dengan 3 kali cebok. Macam mana hak paling afdal tu? Yatamadmadu min kulli gharfatin thumma yastanshiqu bi baqiha. Air ni ambil berkoma, masuk air dalam lubang hidung. Kemudian ambil air lain pula, masuk. Kemudian masuk air dalam lubang hidung. Ambil air lain pula, masuk air dalam lubang hidung. 3 kali cebok. Sekali tu terus gabung antara berkoma dan masuk air dalam lubang hidung. Kerana di sana ada suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal mubalaghatu fihi ma li ghairi as-shaimi. Dan menebeng. Mubalaghah ni orang Terengganu menebeng lah. Berdoa lalu. Kenapa nak terjemah bahasa Kuala Lumpur? Terjemah apa? Berlebihan. Berlebihan pada kedua-duanya, koma dengan masuk air dalam hidung tu. Li ghairi shaimi, bagi orang yang tak puasa. Ada pun orang yang puasa, maka ketika itu hukumnya makruh. Makruh kerana takut-takut jadi buka puasa. Seperti mana makruh cium bini, yang mana cium bini itu menggerakkan bagi syahwat. Faham? Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Abu Syurah Al-Karim ada sebut di antara faedah, di antara hikmah, didahulukan berkoma sebelum daripada masuk air lubang hidung, mengetahui sifat air itu. Bila kita masuk air dalam mulut, air apa ni? Mengecap dengan mulut. Di antara faedah didahulukan madmadah sebelum daripada al-istinsyak. Baik. Jadi untuk orang yang mana berpuasa, maka sunat dia masuk tu sekodar-sekodar saja. Kerana takut-takut masuk dalam rongga menyebabkan batal puasa. Dan kalau dah buat doa lalu, dah nebeng masuk juga air, dah batal puasa. Tapi kalau nebeng, nebeng batal. Sebab apa? Orang lain dah nebeng kan? Mungkin buat juga. Maka ketika itu jadi batal. Wa tathlisu kullim minal ghasli wal mashi, dan mentiga-tigakan. Mentiga-tiga kenapa? Mentiga-tiga tu maksudnya buat 3 kali pada setiap basuhan dan setiap sapuan. Wat takhlil, bukan saja 2 tadi tu, wat takhlil, menyelak-nyelati. Macam mana menyelak-nyelati? Ni, menyelak-nyelati janggut. Masuk air, basuh muka, habis. Lepas tu sekali dah basuh pula. Ni sekali je ke? Tak, nak pula sekali lagi, kali kedua. Lepas tu sapu, basuh pula muka. Sekali lagi 3.
Tangan pula menyelati ketika mana basuh tangan. Selak, baru terik. Lepas tu selak pula. Lepas tu basuh. Sunat 3 juga. Ambil sekali. 2 kali. Lepas tu mari 3 kali pula. Begitu juga sunat buat 3 kali pada baca bismillah dan juga pada doa selepas daripada wuduk. Sunat buat 3 juga. At-taslim juga pada 2 perkara tersebut. Seperti mana yang disebut dalam hasyiah-hasyiah yang lain. Baik. Kemudian wal mashu bukan wa ya'khudhu syakku bil yaqin, dan mengambil oleh orang yang syak dengan perkara yang yakin. Orang yang ragu-ragu berpegang dengan pegangan yang yakin. Maksud apa sini? Maksudnya dia sebelum daripada selesai maka dia syak sesuatu perkara, maka dia kena ambil hak yakin. Jadi asal bagi setiap daripada orang ni tidak melakukan sesuatu perkara. Sesuatu perkara. Syak kata lagi ambil kata. Buat yakin buat pula sekali lagi. Nak suruh jadi rata sungguh. Begitu juga 2 ke 3 buat pula kali ketiga pula. Faham? Jadi dalam bab 3 tadi makruh kita melebihkan daripada 3 kali jika sekiranya air itu air milik kita, dan jika sekiranya air milik orang lain ataupun air yang diwakaf, maka hukumnya adalah haram lebih daripada 3 kali. Wa mashu jami'ir ra'si, dan menyapu seluruh kepala yang lebih daripada qada wajib. Qada wajib sehelai rambut sudah memadai, setengah helai rambut sudah memadai. Tetapi yang afdal kita menyapu seluruh kepala, kerana mazhab Imam Malik mewajibkan kita sapu seluruh kepala. Kita sebut dah tadi, kalau ada mazhab kata wajib, maka ketika itu dia jadi sunat yang lebih pula. Jadi cara dia, kalau orang ada rambut, start daripada depan, tangan duduk sini. Tangan kalau boleh takut, lepas tu sampai ke belakang, ke depan pula sekali lagi, sekali. Sebab apa? Rambut ni gini. Kali pertama dia lalu gini, kali kedua dia basuh kali gini pula. Mengambil cara kaedah tu. Lepas tu pula kalau orang tak ada rambut, maka sekali tu kira sekali dah, sekali larung. Gi saja kira sekali dah. Ambil pula kali air lain, kali kedua dan seterusnya. Baik. Kemudian fa illam yazid fa illam yurid naz'ama ala ra'sih masaha juz'an minar ra'si thumma tammamahu ala satiri thalathan. Jika sekiranya dia tidak mahu, seseorang itu tidak mahu untuk membuang apa yang atas kepalanya, walaupun perkara tersebut mudah nak buang. Contohnya nak buang piyah. Nak buang piyah. Masaha juz'an minar ra'si. Dia hanya perlu untuk menyapu sebahagian daripada kepala. Summa tammamahu ala satiri thalathan. Kemudian dia menyempurnakan sapuan tersebut di atas satir, penutup kepala. Sebanyak 3 kali. Jadi kita sebut sini kalau orang tu pakai contohnya serban. Faham? Pakai serban, pakai kopiah. Jadi dia nak sapu 3 kali tapi tak buang. Bila dia tak buang, maka sekadar dia sapu saja di mana-mana bahagian dalam kepala. Bila kita sebut mana-mana bahagian dalam kepala, yang afdalnya adalah kita basuh, kita sapu nasiyah. Ini nasiyah. Ubun-ubun bahasa Melayu kita sebut. Jadi kita sapu sikit, contohnya kita pakai piyah gini. Kita pakai piyah, kita celup air, lepas tu kita tok sini. Lepas tu kita buang, kita sapu, ambil celup, sapu atas piyah ni, keluar ni belum. Selesai.
Baik. Thumma mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Kemudian sunat seterusnya pula selepas daripada sapu kepala, menyapu kedua telinga zahirnya dan batinnya. Zahir telinga alik mana? Ni zahir telinga alik belakang. Batin telinga pula, batin belah ni. Dengan air yang baru. Apa maksud air yang baru? Yang ni bukan guna air hak sapu kepala tadi. Bukan kata sapu kepala sekaligus lalu. Dok, lepas selesai lepas tu, ambil air lain, sapu telinga pula. Gitu cara dia. Maka itu hak afdal, hak sunatnya. Wa wasimakhaihi bima'in jadid. Simah, dua lubang telinga. Dengan air yang baru juga. Yakni bukan air sapu kepala. Faham? Dengan bukan air sapu kepala hak pertama. Sebab sapu kepala hak pertama tu wajib ke sunat? Wajib. Bila hak kedua tu sunat. Jadi kalau diguna air sapu kali kedua kepala, ni kali kedua ni, ambil, disapu, masuk. Sudah boleh pahala sunnah. Menyapu telinga ketika itu dengan syarat air yang kedua dan air yang ketiga sahaja. Tapi yang paling bagus sekali ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sapu kepala ni sudah sapu telinga, kemudian habis sapu kepala sapu telinga ni, sapu telinga sahaja pula, untuk menyelesaikan perkara sunat sedemikian rupa. Baik. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan di antara sunat lagi pula menyelak-nyelati ni, menyelak-nyelati jari tangan dan juga jari kaki. Betul Bit tasbiki. Tasbik ni berapa tasbik ni tasbik? Tasbik ni tasbik. Ada dalam hadis musyabakah tu. Nabi pegang tangan sahabat, Nabi pegang gini. Ni tasbik. Jadi yang paling afdal untuk tangan dengan tasbik. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa asabi'ir rijlaini bi khinsiril yadil yusra min asfali khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Kemudian disebut, dan jari-jari kaki pula macam mana nak menyelak-nyelati tu? Yakni menyelak-nyelati dengan jari kelingking tangan kiri. Min asfali khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Jadi macam mana? Boleh kat doang. Boleh kat. Tak apa, kita kat diri. Jadi ni cara dia. Ni ambil sembahyang ni tangan kiri ni. Lepas tu start dengan belah kanan. Disebut dalam kitab min asfali khinsiril yumna, sini. Awak masuk. Air yang cucur ni, masuk 1, 2, 3, 4. Lepas tu belah ni pula. Belah ni awak masuk pula dengan tangan kiri juga. 1, 2, 3, 4 sampai ke habis belah ni. Faham? Tu cara dia. Sebab apa dak guna tangan kanan? Kerana tangan kanan dak sesuai untuk kaki ni, biasa dengan benda kotor. Wattatabu'u, dan juga berturut-turut ataupun bahasa lainnya mualak, bagi orang yang mana bukan daimul hadas. Bukan daimul hadas. Begitu juga orang yang sempit waktu, maka ketika itu jadi hukum mualak ni bertukar menjadi wajib juga. Kerana lidhiqi waqtin. Wattayamunu, kemudiannya tayamun pula, yakni memulakan daripada pihak kanan. Memulakan
daripada pihak kanan. Bagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang mana ada anggota kanan. Dan kalau ada anggota kiri saja, maka ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia basuh hak tangan kiri terulah. Baik. Kemudian Nabi SAW sabda, dalam riwayat sebut kana yuhibbut tayamuna fi sya'nihi kullihi. Nabi SAW suka memulakan dengan anggota kanan bagi perkara-perkara yang baik semuanya sekali. Baik. Kemudian wa italatu ghurratihi, dan memanjangkan ghurrah, melebih-lebihkan basuh muka. Kita tahu dah gambar dalam grup WhatsApp tu. Jadi ghurrah ni ada tanda putih atas dahi kuda. Jadi kita basuh kenapa? Kita basuh lebih sikit daripada hak wajib ni. Tapi hak asas-asas sini ni wajib dah basuh. Kerana ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tapi lebih daripada tu jadi sunnah. Buat. Lepas tu bawah ni pula. Sampai ke safhah unuq, sampai ke tegak belah depan ni basuh. Jadi basuh sampai ke bawah. Kemudian wa tahjilihi, ai wa italatu tahjilihi, dan memanjangkan juga tahjil. Yakni melebihkan basuh tangan dan juga kaki. Tangan ni sampai ke atas ni. Kaki pula sampai ke betih. Lebih daripada yang wajib. Nabi SAW sebut, antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah faman istata'a minkum falyutil ghurratahu. Kamu semua ini adalah orang yang mana ada ghurrah dan tahjil di hari kiamat, bercahaya pada dahi, bercahaya pada kaki dan tangan. Barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu, maka hendaklah kamu melebihkan basuhan pada muka. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab Al-Imdad ada sebut, dikira juga jika sekiranya kita membasuh tahjil, kita buat tahjil sebelum daripada kita basuh tangan. Kan basuh tangan kan wajib antara ni sampai ke siku. Jadi kita ulur tangan ni kena sini dulu. Maka adakah dikira juga tahjil di situ? Ya, dikira juga tahjil. Adapun ghurrah, tapi ghurrah tak jadi gitu. Sebab ghurrah ni dia duduk pada muka. Faham? Muka tepat niat. Jadi bila tepat niat, kena pada hak wajib dulu. Maka kena basuh hak sini dulu, baru pergi ke atas dan lebih. Adapun pada kaki dan juga tangan, tak ada masalah kita nak start lebih. Itu ulu kaki itu kena betih dulu. Boleh pahala dak tahjil? Boleh dak pahala tahjil situ. Sudah dikira dah ketika itu. Wa tarkul isti'anati bis-sabbi illa li'udhrin. Dan wa tarkul isti'anah, meninggalkan minta tolong, bis-sabbi, minta tolong tuan, illa li'udhrin, kecuali kerana uzur. Uzur dak gerak dah nak buka paip, dak gerak nak tuang. Kerana meminta bantuan dalam keadaan berkemampuan ini ada unsur tarafuh. Tarafuh ni kenapa? Bermewah-mewah yang tidak sesuai dengan keadaan, dengan ahwal ibadah. Faham? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, tapi kalau dalam bab ta'lim tak apalah. Dalam bab nak ajar orang, waktu hukumnya lain. Hukumnya lain. Wan nafdi, ai wa tarkun nafdi. Itu kat situ. Yakni meninggalkan nafdi apa? Merenjis. Hukumnya adalah khilaful aula. Kerana nampak nak berlepas diri, nampak nak berakhir dengan air. Faham ambil banyak? Getak. Getak. Orang kena bagi getak lah. Getak air. Ambil air ni. Hukumnya adalah khilaful aula. Wa tansyifi, ai wa tarkut tansyif, meninggalkan, menjauhkan diri daripada mengelak kesan wudu. Tansyif ni lak. Sama ada lak dengan ni ke? Sudah tu lak ke?
ataupun lap dengan kain ke, ataupun lap dengan tuala ke, hukumnya adalah khilaful aula jika sekiranya tanpa ada uzur. Jika sekiranya ada uzur apa? Contoh ada uzur sejuk telajak, ataupun takut tersentuh dengan najis. Kan kalau basah sentuh dengan najis dia jadi najis, maka ketika itu dia pun lap. Ada apa? Ataupun nak tayamum. Bagi orang yang ada pembalut, jadi dia kena lap lah dulu, dokang je nak tok gitu je. Jadi macam kuih lah pula tepung tu, debu. Jadi dia lap dulu kawasan ni, baru dia tayamum. Baik. Begitu juga untuk mandi mayat. Tak ada masalah. Kerana takut dok lap tu kena dia kat kapang ke, buka ke, nampak warna aurat, ketika itu maka tak ada masalah untuk lap. Sebab apa? Sebab ada uzur. Kemudian lagi pula wa tahrikul khatami. Khatim bernama khatam cincin, dan menggerakkan cincin kerana perkara tersebut menyebabkan mudah sampai. Jika sekiranya kita yakin tanpa kita menggerakkan cincin, air tak sampai di bawah cincin, ketika itu menggerakkan cincin hukumnya bertukar menjadi wajib. Kemudian wal buda'atu bi a'lal wajhi, dan memulakan basuhan dari bahagian atas muka. Yang muka baik, kita tok muka kita bawah baik, biar kena duduk atas ni dulu. Ataupun ambil cebok ni, biar kena ke atas dulu, sunat. Lepas tu pergi ke bawah. Wa fil yadi war rijli bil asabi'i. Dan pada tangan dan kaki pula bil asabi'i. Dan pada kaki dan juga pada tangan, jadi tangan war rijli, dan juga kaki bil asabi'i, dengan jari-jari. Dengan jari-jari. Ini bagi hal apa? Ini bagi keadaannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang mana menuang atasnya orang lain. Faham? Orang tuang atas kita. Jadi bila contohnya orang tuang, maka ketika itu start dengan jari sampai ke siku. Kemudian tengok pengarang itu sebut, fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaqi wal ka'bi. Saya sebut tadi, kalau tangan dengan kaki, maka sunat dimulakan dengan jari. Kalau orang lain tuang. Sini pula pengarang kita sebut apa? Fa'in sabba, jika sekiranya sabba menuang alaihi, atasnya, atas mutawaddi itu, atas orang yang tu, atas orang yang ambil wudu tu, ghairuhu, selain daripadanya, orang lain tuang, bada'a bil mirfaqi wal ka'bi, maka hendaklah dia memulakan dengan siku dan juga dua buku lali. Ini pendapat Imam Romli. Sebab tu saya quote tadi, saya sebut pendapat Imam Ibnu Hajar, kalau orang lain tuang, maka start dengan jari depan ke bawah. Kalau Imam Ibn Romli pula, pengarang kitab sini ni, dia ikut Romli. Dia ikut Romli. Romli kata apa? Imam Romli kata, kalau orang lain tuang atas dia, maka start dengan siku. Kaki pula start dengan buku lali. Sampai ke habis. Baik. Jadi berlaku khilaf di situ. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wadalkul udwi wa mashul ma'aini. Wadalku al-udwi, dan menggosok di atas anggota dengan melalukan tangan ni. Kerana apa? Kerana di sana ada mazhab yang mewajibkan kita gosok di atas anggota wuduk. Dan sunat juga melebih-lebihkan pada tumit. Pada tumit. Kerana kat situ payah nak rata air.
Begitu juga sunat kalau kita nak tuang air. Sunat tuang air dengan tangan kanan, lepas tu gosok dengan tangan kiri. Kalau boleh lah. Wa mashul ma'qaini, dan masuk pula menyapu di celahan mata. Ni dia panggil tengah ni dia panggil muq. Muq. Jadi ma'qaini ni adalah duduk tengah ni. Duduk tengah ni. Guna kenapa? Guna sababah. Guna sababah. Ni guna ni buat gini. Ketika mana membasuh muka. Jika sekiranya dia tidak buat sebegitu, air sudah rata, maka hukumnya sunat. Jika sekiranya dia tak bagi tangan dia sini, air dah rata, hukum dia jadi wajib ketika itu. Baik. Tetapi mengikut pengarang kitab Ushul Karim disebut bahawasanya yang dikehendaki di sini bukan muq saja, tetapi juga adalah al-lihaz, yakni belah luar ni. Ni al-lihaz dia panggil. Jadi bukan sini saja sunat, tetapi sunat juga sampai ke tepi ni untuk buang tahi mata. Kalau tahi mata tu menghalang air, tak sahlah semayang, tak sahlah air semayang. Kalau tahi mata tu tidak menghalang, maka tak ada masalah. Baik. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap ke kiblat ketika mana wuduk. Begitu juga ketika mana berzikir selepas daripada wuduk. Sunat selepas daripada wuduk, menghadap ke kiblat, mata tengok ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Baik. Kemudian wa wad'ul ila'i an yaminihi in kana wasi'an, dan meletakkan bejana, meletakkan bekas air di kanannya jika sekiranya tempat tersebut tempat yang luas. Ini bagi hal apa? Ini bagi orang yang mana nak celup. Nak celup. Contohnya ketika mana kita ambil di kolah. Kolah ni kan kita celup, maka sunat kita letak kolah ni di belah kanan, kita duduk gini. Ataupun kita ni ada bekas besar ke dua kolah, kita nak celup tangan, maka sunat diletakkan di belah kanan kita. Kalau orang yang mana dia nak tuang pula, maka hendaklah dia meletakkan pada kiri dia, kiri orang yang mana berwuduk itu, jika sekiranya dia mampu. Wa alla yanqusa ma'uhu an muddin, dan janganlah kurang daripada satu cupuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk cuma dengan secupuk. Mandi wajib cuma dengan segantang. Maka sunat kita ni ambil air semayang dengan satu cupuk. Satu gantang 4 cupuk. Sunat jangan lebih dari sunat jangan kurang daripada secupuk. Tapi kalau lebih, ada keperluan tak apa. Lebih tak ada keperluan, situ jadi masalah. Yang seterusnya pula, wala yatakallama fi jami'i wudu'ihi illa limaslahatin, dan tidak bercakap selama mana dalam wuduk tu, sepanjang wuduk, illa limaslahatin, kecuali ada maslahat. Boleh ketika mana wuduk ni adalah berzikir saja. Kerana bercakap itu menyibukkan diri daripada ibadat. Di antara maslahat, suruh orang perkara baik, larang perkara jahat, ataupun nak mengajar orang, ajar gini, basuh tangan gini, maka ketika itu hukumnya sunat. Kadang-kadang jadi wajib kalau orang tu dia minta tolong kita dan dia betul-betul tak pandai. Ataupun menghalang orang jatuh daripada terjatuh ke tempat mudarat. Seperti orang buta nak jatuh dalam lubang, ketika itu kita boleh bunyi mulut, ada lubang depan tu, maka ketika itu jadi wajib kerana nak menjaga maslahat orang lain. Wala yaltima wa alla, situ wa alla ke wala? Wa alla. Sini nuskah wa alla. Dalam ni wala sama je. Wala yaltima
wa alla yaltima wajhahu bil ma'i, dan janganlah yaltima, menampakkan akan mukanya dengan air, seperti mana dalam elang-elang pencuci muka. Faham? Ambil air, boom. Ambil air, boom. Tu hukumnya makruh. Faham? Kerana apa? Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air bekas wudu ini adalah ada ubat, seperti mana Nabi sebut, inna fihi shifaun min kulli da'in, yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya dalam air bersisa air semayang itu ada kesembuhan daripada, ada ubat daripada segala penyakit. Ini berkat. Sebab tu orang tua dulu ajar ambil air kolah. Kita ni pula kolah dah minat dah, ambil paip belaka. Belilah apalah. Tengok ke kolah tu. Bukan ada tak ayam dalam tu. Jadi hukumnya gitulah. Sunat untuk kita minum lebihan daripada air wudu. Baik, kemudian wa alla yamsahar raqabata, dan tidak menyapu di bahagian tengkuk. Di bahagian tengkuk. Kerana di sana ada pendapat yang mengatakan sunat kita basuh sampai tekuk belakang ni. Sunat kita basuh sampai ke tekuk. Imam Nawawi rahimahullahu taala sebut, bagi dia hadis yang menyebut tentang bahawasanya siapa-siapa yang sapu tekuk ketika mana wuduk akan terlepas daripada rata api neraka tu, hadis tu kata Imam Nawawi, hadis tu terlalu dhaif ataupun maudhu'. Tak boleh beramal dengannya. Walaupun berlaku perselisihan dan sebagainya, ada kata sunat, ada kata tak, tapi yang dijumpai, yang ditemuinya, hukumnya adalah tidak sunat. Adalah juga ulama kata sunat, ada ulama kata tak sunat. Balas tak perlu. Wa yaqula ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan berkata selepas selesai daripada wuduk. Lama mana selepas daripada wuduk? Jangan senggang masa yang lama. Senggang masa yang lama nak ambil qadar mana? Qadar uruf setempat. Dan lebih baik lagi sebelum daripada bercakap dengan orang lain, seperti mana yang dalam hadis yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ada ganjaran khusus untuk orang yang tak bercakap lagi selepas daripada wuduk, terus dia baca doa wuduk. Baca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, esanya tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Siapa-siapa baca ni, Nabi SAW sebut akan dibukakan pintu syurga yang lapang dan diberi peluang untuk orang yang beramal dengannya masuk melalui mana-mana pintu dalam syurga lagi. Dengan syarat tak bercakap sebelum daripada dia baca doa. Lepas daripada doa baru cakap. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini daripada hamba-hamba-Mu yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kami ini daripada hamba-hamba-Mu yang bersuci. Waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikan kami ini daripada hamba-hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma, Maha suci Tuhan daripada perkara-perkara yang tidak patut baginya. Wa bihamdika, dan dengan kepujianmu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Kau. Astaghfiruka, aku minta ampun daripadamu ya Allah. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Baik. Jadi 3 kali. 3 kali. Walaupun orang tu buta, sunat tengok atas atas juga. Walaupun dia nampak dah langit, sunat. Kemudian habis doa ni, selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sapu tangan.
Ada lagi pula ulama-ulama ajar seperti mana yang disebut oleh ngarang kitab Busra Karim, baca pula inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali tanpa melihat ke langit. Doa tengok langit. Lepas tu turun bawah inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Lepas tu pula baca ayat kursi, lepas tu selesai. Banyak nak kena baca. Orang yang mana mengambil berat dengan amal ibadat, dia akan jagalah. Ada pun orang yang leceh dengan perkara-perkara sebegini, maka dia akan sebut sunat je, tak ada apa-apa manfaat. Itu kalang orang yang mengambil ringan terhadap perkara sunat. Orang yang mengambil ringan terhadap perkara sunat, Allah Ta'ala akan mencabut daripadanya amalan-amalan wajib. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika sekiranya ketika mana dia wuduk, dia dengar orang bang. Jadi dia nak jawab lagi sebab dia sibuk dengan wuduk. Selepas daripada wuduk, maka nak dahulu hak mana? Nak dahulu doa selepas azan ke? Ataupun nak dahulukan doa wuduk? Dahulukan wuduk dulu. Selepas daripada tu, barulah dia jawab balik. Kan dia tengah ambil sembahyang, lepas ambil sembahyang tu, habis dah bang. Sunat juga jawab. Ya, sunat juga. Allahu akbar, la ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam. Tapi selepas mana? Selepas daripada kita baca doa, selepas daripada wuduk. Lagi banyak nak baca. Jadi kena beramal lah sekali seumur hidup paling kurang. Supaya dapat pahala beramal dengan ilmu. Wala ba'sa bid-du'a'i 'indal a'dha, dan tidak ada masalah dengan membaca doa ketika mana setiap daripada anggota. Walaupun sebenarnya jalur-jalur sanad riwayat berkenaan dengan doa-doa pada setiap anggota wuduk ini status dia syadidatud dha'fi. Dan disebut juga bahawasanya orang yang perkenalkan dalam kitab Usul, yakni Imam Ghazali. Tapi tak ada lah kata salah, bukan kata bid'ah. Imam Nawawi sebut dalam sekar. Walaupun ada amalan-amalan ni tak ada daripada Rasulullah, tapi tak ada masalah nak beramal. Tengok Imam Nawawi, ahli hadis. Bagaimana dia berinteraksi dengan amalan yang mana tak ada sandaran daripada Rasulullah. Salah ke tak? Tak salah, nak beramal. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habislah kita ke bab sunat. Habis kita bab sunat. Ada perkara-perkara lain yang tidak disebut lagi dalam kitab kita ni. Antara lainnya lagi yang kita nak sebut, sunat kita merenjiskan kain jika sekiranya kita syok, kita waham ada perkara najis pada kain kita. Contohnya orang lelaki lah, kita cakap sebab kita lelaki. Orang lelaki ni kadang-kadang dia kecil bacok. Kecil berdiri. Dah malah nak buka luar. Buka zip lalu. Jadi bila dia buka zip tu, dia pun kecing, selesai dia kecing, dia pun zip. Maka dia mari kena netik. Faham? Dia mari netik tu. Dia buat dah istibrak. Dia buat dah belaka, tapi dia rasa-rasa macam tu. Jadi sunat dia ambil air, dia renjih pada tepat pada pada kain dalam dia tu, amat ada spender ke atau budak spender atas luar, supaya jadi hilang waham tersebut. Basah apa? Bila tengok basah, basah aku renjih tadi. Bukan basah najis tu. Begitulah juga pada perkara yang lain juga. Kemudian sunat lagi pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kita nak sebut tadi? Ya. Habis situ. Baca sikit lagi. Faslun fi makruhatil wudu. Fasal pada menyatakan perkara-perkara makruh ketika mana wudu. Oleh kerana ada perkara sunat, maka adalah juga disebut perkara-perkara yang dimakruhkan ketika mana wudu, yang patut dielokkan. Yukrahul israfu fihi bis-sabbi wa takhlilul lihyatil kathati lil muhrimi wa ziyadatu ala thalathi wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu illa li'udrin.
Dimakruhkan yang pertamanya menjirus, al-israf, membazir, fihi fil wudu'i bis-sabbi, dengan menuang air, yakni menuang air secara berlebih-lebihan. Kerana apa? Kerana perbuatan tersebut berlakunya itlaful ma', merosokkan air. Adapun jika sekiranya dia rendang anggota dia dalam air, maka tu tak panggil itlaf. Kerana boleh guna pula. Boleh guna pula. Wa takhlilul lihyatil kathati lil muhrimi, dan menyelak-nyelati janggut bagi orang yang mana buat ihram. Orang yang dalam keadaan ihram. Orang yang ihram. Kerana apa? Kerana takut-takut gugur janggut ni. Dah, bila buat gini ni, jatuh kena bayar dam. Maka ketika itu jadi makruh. Tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sunat juga untuk kita menyelak-nyelati dengan lemah lembut. Buat lebih-lebih kurang sudahlah. Supaya tidak berlakunya gugur yang menyebabkan kita kena bayar dam, ataupun menyebabkan kita terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Melakukan perkara yang haram, yakni cabut bulu. Waziyadatu ala thalathi, dan berlebihan daripada 3, lebih daripada 3. Kalau air tu bukan air wakaf, adapun air yang diwakaf ataupun air yang orang lain, maka hukumnya adalah haram. Wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu illa li'udhrin, dan minta tolong dengan biman yaghsilu a'dha'ahu, dengan orang yang membasuh akan anggotanya kecuali kerana uzur, orang yang tak mampu dan sebagainya, maka ketika itu hukumnya adalah boleh, tidak ada masalah. Faslun fi syurutil wudu'i wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma aghrina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.